Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita ada pengumuman. Mungkin ada yang dah tahu ataupun mungkin tak apa. Bagi anda yang belum tahu, ini untuk anda. Okay, Ustaz Syahrin insyaAllah akan lepas ni dah balik umrah, akan prepare untuk satu program namanya Rezeki Next Level. Kita dah buat sebelum ni. Batch pertama, ini adalah batch yang kedua, yang mana batch terakhir untuk 2025, yang mana program ini adalah program selama 30 hari. 30 hari, hari-hari akan ada special pengisian, dan setiap minggu kita akan berjumpa dengan Ustaz dan juga Teacher Lin dan juga saya Cikgu Mirul. Alhamdulillah banyak dah, ramai dah yang dapat hasil daripada program 30 hari. Sebab apa? Okay, kadang-kadang kita dapat amalan, kan, kita beramal sorang-sorang ni, kita tak lama, tak konsisten. Sebab apa? Sebab tak ada geng, tak ada orang tengok, tak ada orang kata ingatkan. Ini kita dalam program Rezeki Next Level ni, kita ada jemaah kita yang sama-sama buat setiap hari, dan Cikgu Mirul dan juga Teacher ni juga akan bersama-sama buat sama-sama, dan juga akan remind, akan ingatkan sama-sama. Dan ada sesi sesi luahan. Ni powerful. Sesi luahan dan juga FAQ setiap minggu, yang mana anda boleh cerita luahan anda boleh tanya tentang amalan-amalan dalam Rezeki Next Level yang Ustaz Syahrin kongsikan. So ini special sebab apa? Sebab orang kata apa, dia ada tempoh masa yang kita buat together, bersama-sama. Sebab biasanya bila kita buat sorang-sorang, kan, amalan yang biasa kita buat sorang-sorang, kadang-kadang kita tak strong. Sebab apa? Sebab kita buat sorang-sorang. So why not kita try buat dalam jemaah, dalam circle, yang mana kita diingatkan, dan juga ada meeting mingguan, nak check dan juga nak tambah amalan baru dalam silibus Rezeki Next Level. Jadi tapi kita buat survey dulu. Siapa yang berminat boleh masuk dalam grup waiting list bimbingan 30 hari Rezeki Next Level. InsyaAllah nanti Ustaz akan tengok, kalau cukup kuota, kalau ramai yang berminat, InsyaAllah baru kita open, jemput masuk dulu dalam waiting list.